dapat notis baru seminggu pada 28 hari saya dapat notis. Saya juga terkejut lah saya dapat perintah mahkamah, dan saya hanya doakan supaya semua baik-baik. Okay, sebab saya sekarang menjaga anak-anak saya. So saya harap Encik Ahmad Nubai bertindak yang baik-baik untuk saya dan anak-anak. Dan fikirkan masa depan anak-anak, fikirkan kalau dia buat macam ni dekat saya, pada mental health saya, kepada kesihatan saya. Saya juga penat bekerja, saya juga nak jaga anak-anak, saya nak hantar anak saya sekolah. Dia pagi ni saya tak dapat hantar anak saya sekolah. Jadi saya terkelan lah dengan apa yang notis yang dihantar kepada saya. Saya tak terkelan dan saya sudah tak bersetuju dah. So nanti insyaAllah 10 Ogos lah kita akan dengarkan pembicaraan. Maksudnya Dr. Fee tak sangka lah dia akan hantar. Betul. Sebabnya saya, alhamdulillah anak-anak saya baik dengan saya. Jadi saya pun tak sangka lah benda-benda macam ni akan berlaku. Kenapa dia nak buat saya macam ni? So, tulis yang baik-baik untuk saya. Hati dah dimiliki. Oh ya Allah, tak ada lagi hati belum dimiliki. InsyaAllah. Katanya sedang berkenalan dengan seseorang, Allah, seorang usahawan. Itu melodi ni. Betul melodi ni bahaya. Saya makan dulu. Betul ke tidak, Bik? Tidak ada sedang mengenali. Tidak. Tidak, okay.